Hampa tahu tak, ada satu makcik ni nama dia Joy Mirni. Power lain macam. Suami dia mandi pakai sabun cat kapak pun bau tetap busuk. Awak laki aku ni mandi tak jadi kah? Tapi peliknya hanya dia seorang boleh hidup bau tu. Lepas 12 tahun, doktor sahkan suami dia ada Parkinson. Lepas tu Joy pun ikut pergi acara pesakit Parkinson. Situ dia hidup bau sama, tapi kali ni kat semua pesakit. Time tu baru dia sedar dia bukan gila, dia ada super power hidup penyakit. Joy pun beritahu saintis, mereka mula-mula gelak je. Makcik hang ni nak jadi X-Men kah? Tapi Joy tak putus asa, dia cabak mereka, bagi baju pesakit, dia hidup satu-satu. Dia betul, dia boleh detect semua baju tu pesakit Parkinson punya, kecuali satu baju je silap. Tapi 8 bulan lepas tu, orang yang baju silap tu memang sah kena Parkinson. Kira Joy ni boleh bau masa depan weh. Disebabkan hidung Joy, saintis jumpa molekul Parkinson dalam minyak kulit. Lepas ni doktor boleh detect awal, rawat awal. Macam mana? Hampa kalau bau busuk kat suami tu bukan dia Parkinson, tapi dia tak mandilah. Sila komen.